Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episode yang seterusnya. Okey, pada hari ini kita akan cuba mencari komik pilihan kita lah pada hari ini. Okey, kita akan cuba pergi ke dua tempat untuk mencari komik yang kita sedang nak cari lah. Okey, tanpa buang masa, jom kita saksikan review ini. Alright, yang kembali lagi di Review Zone. Okay, kali ni kita nak pergi ke dua lokasi lah. Okay, lokasi pertama iaitu dekat MPH di Pulse Cyberjaya ni. Okay, sekarang kita dah berada di dalam di Pulse. Jadi kita dapat lihat Kelab Tiga Puteri, iaitu terbitan daripada Imam Publication lah. Okay, dekat sini juga terdapat manga. Okey, ini kebanyakan terbitan daripada Shonen Jump, Viz Media. Okey, dan ini juga adalah dekat bahagian komik lokal kita. Dekat situ ada Anak Muslim, Imam Publication, dan kita juga ada daripada Kadokawa Gempak Stars lah. Dan juga PTS, iaitu Komik M lah. Okey. Tengah berjalan-jalan ternampak pula karya Tatsuya Endo ni. Okay, jadi siapa yang tak kenal Tatsuya Endo ni? Iaitu pelukis ataupun mangaka daripada siri Spy X Family lah. Sambil-sambil tu kita juga belik manga-manga yang lain lah. Yang ni manga Gacha Kuta ni. Okay, yang ini memang kita target lah untuk beli manga ni sebab stroke dia sangat kemas dan sesuai untuk kita jadikan rujukan lah. Okay, harga dia boleh tahan. Dan seterusnya adalah daripada pelukis yang ini Poichi, iaitu pelukis Dr. Stone. Yang ini salah satu siri kolaborasi dengan One Piece lah. Yang ini beliau lukis sendiri, memang kemas. Okey, ini juga dalam pemerhatian kami. Jadi ini adalah komik yang kami berjaya rembat lah dekat di Pulse MPH tadi. Okey, kali ni kita pergi dekat lokasi kedua iaitu popular IOI Putrajaya City Mall. Okey, kali ni kita cuba cari komik pilihan kita. Jadi adakah kami berjaya? Sama-sama kita saksikan review zone kali ini. Okey, jadi ini adalah Campus Chili X Papa Sola. Yang ini memang kami sedang carilah. Okey, ini sebenarnya kita nak order online boleh. Cumanya kami jalan-jalan tu ternampak pula, kebetulan ada pula kan. Okey, dekat sini dia orang memang ada buka beberapa special punya pack lah dekat sini kita lihat. Yang ini pula adalah great deals, potongan sehingga 70%, 40%. Okey, yang ini seperti ini dalam berapa persen ya potongannya? 70%. Jadi ini adalah berbaloi. Jadi bagi siapa yang berminat untuk melihat beberapa potongan harga, jadi bersila ke popular.com lah. Okey, jom kita bandingkan apakah perbezaan kaiju punya manga dengan terbitan daripada Kadokawa Gempak Stars. Yang ini ahli bahasa daripada bahasa Melayu lah. Okey, boleh lihat perbandingan dekat situ. Saiz pun dah berbeza. Okey, yang ini kita boleh lihat saiznya, kan ketebala juga berbeza lah, tetapi ceritanya sama. Okey, dekat situ boleh lihat. Okey, jadi ini adalah hasil tangkapan kami hari ini. Kita ada Jujutsu Kaisen 9 dan 10, dan kita ada juga Campus Chili X Papa Pipi. Jom kita akan unboxing Campus Chili X Papa Pipi ni. Okey, jadi kita cuba dapatkan kata kita. Tu dia kata. Jadi kita akan cuba unboxing dengan berhati-hatilah. Jadi Campus Chili X Papa Pipi ni, KPX Istimewa 1.0 ni berharga hanya RM25 saja. Okey, jadi hadiahnya adalah satu koleksi yang sangat terbaik untuk kita dan anak-anak kita miliki. Okey, alright. Jadi kita cubakan unwrap dengan berhati-hati tanpa mencederakan kotak ni lah. Okey, sabar ya semua. Terima kasih kerana bersabar. Okey, jadi kita lihat dekat bahagian belakang. Okey, di bahagian di tepi. Okey, kita cuba buka dekat bahagian atas ni lah. Bismillah. Buka lah. Alright. Okey, dekat situ kita akan cuba keluarkan. Tarik sikit. Kat mana? Okey, kat situ. Jeng jeng. Itu dia komik Campus Chili X Papa Pipi. Ni bahagian belakang, ini bahagian depan. Alright, kita letak kat tepi dulu. Okey, ada apa lagi kat dalam? Kita tengok tadi dekat luar ada keychain. Itu dia keychain dia. Jadi boleh lihat lah keychain yang sangat comel ni. Okey, ni adalah Adidas dan juga Papa Zola. Dekat situ. Alright.
Okey, sekarang kita cuba review keychain dia ni. Okey, sebesar mana keychain dia ni kan. Jadi jom kita buka sekejap. Kita keluarkan. Okey. Okey, dekat situ kita boleh lihat warnanya menarik lah. Tu dia. Jadi kalau kita letak dekat atas tapak tangan, beginilah saiznya. Okey, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan ianya sangat sesuai lah untuk dijadikan keychain lah. Memang comel lah. Okey. Memang comel kat situ. Okay, warna menarik lah. Memang bright saja warnanya. Kat belakang ni kita boleh lihat satu kolaborasi daripada KGS dan juga Monster. Okay, sekarang jom kita review komik ni. Okey, jadi ni adalah volume nombor 1 ya. Dia ada 3 volume semuanya, tapi kali ni kita baru terima 1 volume saja. Okey, jadi kita akan cuba unwrap juga komik ni. Okey, minta bersabar ya semua. Dah berjaya dibuka. Okey, jadi ini adalah satu kolaborasi khas daripada Monster dan juga KGS lah. Okey, boleh lihat dekat situ, dekat bahagian depan. Dan ini bahagian belakang. Ini adalah buku volume nombor 1. Okey, boleh lihat dekat situ nama daripada karakter asal Kane, Eddie asal Monster, dan komik daripada Dreamer dan Monster. Okey, semuanya mereka berkolaborasi untuk hasilkan karya inilah. Dan ini adalah watak-watak yang terlibat di dalam komik kali ini. Okey, dekat situ watak-wataknya. Dan ianya mempunyai 64 muka surat sahaja. Okey. Okey, dekat situ kita boleh lihat karakter daripada Papa dan Pipi. Dan juga karakter-karakter daripada lawak kampus lah. Dekat sini adalah kuis. Okey, dekat sini kita sangat recommend untuk anda semua dapatkan komik ni. Selain daripada hiburan, ia juga mempunyai info-info yang menarik untuk anak-anak kita baca. Okey. Selain daripada kampus cilik X Papa Pipi, kami juga ada kampus cilik yang ini. Ini ada 10 volume kesemuanya, di mana kesemua volume ini membawakan konsep pendidikan yang berbeza. Ada menyentuh tentang teknologi, haiwan, planet, tumbuhan dan sebagainya lah. Okey, jadi kami sangat recommend untuk anda dapatkan kampus cilik ini, terutamanya kampus cilik X Papa Pipi ni, kerana ianya satu buku yang berkonsepkan pendidikan dan sangat terbaik untuk anak-anak kita lah. Buat pembaca dewasa jangan risau, kerana ini bukan first time kolaborasi daripada Monster dan juga KGS. Ini adalah salah satu kolaborasi mereka juga. Yang ni kami pernah belilah. Dan ini adalah komik yang sesuai untuk pembaca dewasa dan kanak-kanak. Okey, yang ini adalah hasil daripada kolaborasi daripada pelukis-pelukis KGS dan juga Monster. Okey. Okey, itu saja review daripada kami. Jadi bagi siapa yang berminat mendapatkan kampus cilik X Papa Pipi pack istimewa 1.0 ni, jadi boleh dapatkan saja di Shopee ataupun boleh saja ke gempakstars.com. Dekat situ masih ada stok lagi lah. Okey, jadi perlu diingatkan yang ini dia punya volume tidak banyak lah. Dia dalam 1 hingga 3 saja yang ini. Jadi ini adalah satu koleksi yang kita seharusnya kumpul lah. Salah satu kolaborasi yang terbaik daripada kita punya industri tempatan komik kita. Okey, itu saja review kali ini. Kita akan jumpa semula di review akan datang. Bye. Assalamualaikum.